Baru landed. Muka mengantuk tidur dalam flight. Asia dan delay berpisah tak ada. Ya, ini Jakarta. Makcik seorang ni tak tahulah. Macam mana nak ambil gambarnya? Tak jatuh ke? Macam mana? Jom. Assalamualaikum. Okeylah, setakat satu. Berapa? 4 jam 4 jam. Okey, next. Kita di Jakarta. Asia buat hal reschedule daripada pukul 6 petang sampai pukul 11 malam. Pagi-pagi tidur hanya 4 jam. 4 jam, pukul 1 check in, pukul 6 nak check out. Nak pergi Bandung. Jom. Bismillah. Allah. Satu kot. I think dia cakap satu. Ada satu. Seven. Sky Lounge. Canteen restaurant juga. Kita sarapan dulu sebelum kita pergi. Apa dia? Mana-mana boleh. Wah, Indomie. Macam mana ni? Oh, cik ada rendaman kat sini. Kerok tak. Ikan asam manis. Tumis daging muda. Nampak banyak gila. This is the Western part. Dari Indonesian kan, this is the Western pasta. Apa ni? Oh, aneka gorengan sedapnya. Apa tu? Apa? Ketoprak. Something like that lah. Jadi mihun dengan dia patutnya campur mihun sekali, tapi kita tak campur. Bismillah. Oh, ni makan gajo-gajo. Ni apa? Goreng-gorengnya. Tak tahu ni ambil sebab saya tahu apa ni. Ni macam tepung ubi lepet pisang. Tepung ubi, dia letak sayur macam benda tu. Rasa dia sama. Lihat. Savory. Savory lah, savory. Lemak ini juga yang sedap kan? Sedap. Lihat yang kunyah penat. Tak mahulah macam tu. Macam apa ni? Apa? Keropok lekor yang bulat. Tapi dia keropok lekor ada rasa Kan? Keropok Kan? lekor nak soliak lagi. yang ni tak ada rasa ikan. You want to try? Macam tepung sagu ke apa kan? Tepung sagu, lepas tu dia tak ada ikan. Lepas tu dia cecah dengan ni. This one, the apa, sos ni macam kacang-kacang kan? Kan? Bismillah. Habis penat lah nak ni, nak mengunyah. Wah. Wah, cantik gila weh. Ni hotel punya kafe. Murah tau hotel ni, 100 lebih per night. Tapi memang
Bilik cantik, bersih. Banyak. Lepas tu Lepas tu buat apa? cepat dia nak sampai. Eh? Taklah, dia kata 5 minute away. Tak tahulah. Kita layankan je. Dr. Mak. Hello. Good morning. Good morning. Sheila. Good morning. We are going to Bandung. And okay. Okay. Travel the world together. Ada di Halim stesen kereta api kereta cepat untuk ke Bandung. Okay. Tiketnya kita dah beli online, so mau tukar sahaja. Tiketnya nak cari tempat untuk tukar tiket ke fizikal. Tu kita dah nampak Wush punya kaunter. There you go. Ni tu Wush tu. Tu bukan official, tu merchandise. Tadi dekat bawah saya nampak. Cuba tanya dia beli tiket di mana. Cuba tanya. Assalamualaikum. Mau tanya kalau mau beli tiket di mana? Ya. Keluar, ke kanan. Ada Tekan Oh, ada okey. bisi. Okey, terima kasih ya. Kamu ajak ke? Ke nanti keluar. Konfirmasi. Konfirmasi. Informasi apa? Tu. Betul kan? Cetak. Pergi balik semua sekali. You boleh pilih. Ni. Ambil semua ke? Ambil yang ni dulu ambil dah ni tak? dulu lah. Macam mana ini? Ambil semula sekali senang. Jangan hilang. Ya. Hilang boleh cetak. Boleh cetak, boleh print lagi kan? Oh, maknanya kena buat one by one. Yes, one by one. Oh, kena buat one by one. Mana tiket Okay, dia? Dr. Mak. Okay. Tiket. Dah, dua sekali. Oh, dua, yes. So, Kita kena scan semua macam kat airport untuk masuk. Naik gambar. Kereta cepat. Kejap. Travel the world together. Masuk dalam boarding gate ke kereta api cepat. Kereta api cepat ke Bandung daripada Halim, Jakarta. Platform 2. Kita platform apa? 7.25. Ya, saya bantu. Ya, Bandung. Ya, silakan untuk keberangkatan Okey, di terima peron kasih 1 ya. Alright. Ya. Okay, alright. Boleh tunggu, terus tunggu dulu. Terus tunggu? Boleh tunggu terus? Jam berapa, Pak? 7.25. Oh iya. Tak sempat nak masuk dalam tu. Sekarang kau apa? Yang launch tu kat mana? Oh. 7.3 minit dah boleh tunggulah. Piano tu is level. Macam tingkat 1, tingkat 2. Piano. Tapi kan piano. Peron. How to pronounce peron. Peron. Tak tekannya. Sampai bila boleh tak jalan? Kita 2 ke 3-nya? Ya, dia ada 2 dengan 3 je. Dengan 3 je. So tadi 2, so this one is 3. Ya. Number pun ada Ada 2 saja. je. Okay, jom come. Let's boleh, go. Boleh tangkap gambar. Iya ke? Oh, okey. Dah sampai lah. Tapi Cuba tanya.
Ya, di Bandung. 735. Ini ya. Kereta satu paling belakang ya. Paling belakang. Okay. Paling belakang, bukan Okay. paling depan. So, kereta api cepat. This is kereta api cepat. Jom. Okay. Di belakang. Selamat siang. Business class. Business class. Okay, terima kasih. Kita ambil business class. Saja nak berasa kereta api cepat. Walaupun hanya setengah jam, tak apalah. Yang penting buat rasa-rasa. Mana? Sini ya? Di mana? Boleh ya? Ambil gambar? Boleh ini ya? Di sini ke? Satu sebelah sini. Sebelah sini ya? Masuk sana? Alright, okay. Ini number Nomor 8 lebih dekat Okay. sini. Oh, situ. Okay. Lebih dekat sini ya? Okay. Terima kasih. Untuk kopernya saya letakkan di sini ya. Boleh. Oh, okay. Sekarang ibu ada lagi nanti untuk kartunya ada di sebelah sana ya. So, seatnya di sini? Betul. Okey. Nanti ada di depan. Di depan. Lagi sini. Kereta api cepat. Kereta api cepat. Jom. Sini. Dia kata tempat duduk kita sini. Dia kata Kita punya ni, kita punya merah. merah. Ibu tempat berapa? 8 ya? Okay. Siap. Itu boleh tiket ni nombor 8. Ya, 8. Okay. So, kita berada di Bush. Kalau pusing, then the train is going this way. Yes. So, the other person will be belakang. Ya. Betul. Lalu laju tak rasa ke? Dia terlalu laju. Okay lah, macam ni paling. Macam mana nak pusing kan? You kita pusingkan the seat. Pusingkan seat. Maksud bila masukkan Nak pusingkan? saya tengok ada lever dia kat tepi tu. Patutnya kita ambil seat yang ni dengan yang ni. Yes, so that we can. So kita tak payah So next time 9 dengan 8. 9 dengan 8. So kita boleh pusingkan. Dr. Ma nak demo ke? Betul lah. Wah. You ambil gambar lah. Ya. Dia boleh pusing. Okay. Dr. Ma jadi technician. I tak boleh jadi surgeon. Ada kerja kosong tak? Patutnya macam ni kan. So kalau business class, you have to, kalau you 4 orang, you kena ambil macam depan belakang. Macam ni kan? Macam 8 and 9. So you boleh menghadap each other. Book awal ambil 9 dan Ambil 9, 8. How come 9 Tu atas tu 9, 8. Ini 9A, 9C. This one is 9. boleh mah? Yalah, boleh lah. Tapi dapat ni lah dia tu. You dapat tiang. Dapat tiang. So you kena smart. Okay. Sebut ada perasaan. 9 and 8. Kita sudah bergerak menuju Liza. Kita dekat mana ni? Di kereta api apa? Kereta api cepat lah. Apa nama dia? Wush. Apa nama dia? Indonesia kereta api cepat. Macam mana? Kereta api cepat. So katanya setengah jam je sampai Bandung. Okay. 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 Wah, banyaknya. Boleh buat petang.
So bila kita beli, dah semua dapat. Ini macam budak. Macam budak. Tak benda tu mau. Makan roti tu. Lembut. Ya, I think Hanin juga yang insist tu. Ah, I think Hanin lah yang yes, I rasa sebab ramai kan. Bukan record. Stop it. Cut it. Membawang. Bawang dalam ni. Tapi kan Okey, kita dah sampai. Kita dah sampai Padalarang. Kita dah sampai Padalarang. Mana? Bag mana? Bag belakang sana. Belakang. Bukan. So kita dah sampai Padalarang. Kita patutnya kena naik feeder. Patutnya kena naik feeder train tapi kita nak pergi Kawah Putih straight away. So that's why driver terus ambil kat sini kan. Okay. Kita dah tersalah ambil. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Dan Peron. Dear passengers, thank you for choosing us.